Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Kita telah sampai ke muka surat 6 dalam perbincangan yang lepas. 6 muka surat. Muka surat 6 nya usul nombor 3, tafsir Al-Quran dengan asar sahabat, aqwal sahabat, kata-kata atau pendapat sahabat ataupun asar dia. Usul ketiga ialah mentafsir Al-Quran dengan asar dan pendapat-pendapat sahabat, khususnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum mentafsir Al-Quran dengan pendapat-pendapat sahabat, seseorang pentafsir hendaklah terlebih dahulu melihat Al-Quran sendiri. Apakah ada tafsiran terhadap sesuatu yang hendak ditafsirkan di dalamnya atau tiada? Kalau ada, maka tafsiran Al-Quran lah yang seharusnya dipakai. Kalau tidak ada, maka perlu pula dicari tafsirannya di dalam Al-Hadis. Kalau ada tafsirannya di dalam hadis, maka itulah seharusnya dipakai. Setelah tidak didapati tafsirannya di dalam hadis, barulah dicari tafsirannya di dalam asar sahabat. Demikianlah tertib yang betul dalam pentafsiran Al-Quran. Tertib betulnya lagu itulah. Mula-mula tafsir Quran dengan Quran sendiri. Kalau sudah ada situ, selesailah. Dah itulah yang paling baik. Yang kedua, tafsir Quran dengan hadis Nabi SAW. Seperti kita telah bincang minggu lepas, hadis Nabi yang dimaksudkan itu ialah hadis yang sahih, hak sahih. Seboleh-bolehnya hak dhaif jangan pakai, jangan, kecuali dalam keadaan yang munasabah lah. Kalau nak ada, kalau tidak, selesai dengan hak sahih itu je. Dan yang ketiganya, tafsir Al-Quran dengan asar sahabat. Jadi kita selalu dengar hadis Nabi SAW. Hadis asar ni apa pula? Asar ialah kata-kata sahabat atau perbuatan dia, atau pengesahan dia, serupa dengan hadis, kata-kata Nabi atau perbuatan dia atau pengesahan dia. Itu hadis. Asar ni hak bawah lagi, orang panggil asar, asar sahabat. Jadi itulah caranya, tertibnya. Asar sahabat diguna pakai dalam mentafsir Al-Quran kerana sebab-sebab berikut. Apa yang kita pakai asar sahabat ni, selepas daripada Quran pakai asar sahabat, kerana dia ada kelebihan dan keutamaan, keistimewaan dia sendiri. Ada kelebihan dia. Sebab itu kita kena utamakan
asar sahabat daripada hak lain-lain. Ini alasan-alasan. Kalau kita nak kira dari segi munasabah, dari segi logik pun masuk akal lah apa yang sahabat itu kata-kata dia menjadi rujukan kita. Bahasa Al-Quran adalah bahasa mereka, jadi dia faham bahasa Al-Quran itu. Itu nombor satu. Nak banding dengan kita jauh lah. Moga kita tidak bahasa ibunda kita. Dia tu bahasa dia, Quran itu tu. Walaupun sebab kita telah bincang dah sebelum pada ni, kadang-kadang dia pun tak jejak juga, tak faham juga. Kalau dia tak faham tu, dia boleh tanya Nabi selalu. Itu kelebihan dia. Mereka mengetahui dan memahami latar belakang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul. Ketika ayat ni turun lagu mana, apa ceritanya, apa latar belakangnya, sahabat tahu. Itu antara sebab kenapa kita kena rujuk ke dia, sebab dia tahu. Bahkan Ibnu Mas'ud bersumpah, demi Tuhan, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain selain daripada dia, aku tahu sesuatu ayat itu turun di mana dan berkenaan dengan siapa. Dia tahulah daripada awal lagi. Jadi Ibnu Mas'ud tu tadi kan kita sebut dah nama dia, mana tadi tu muka surat net, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah di zaman Sayyidina Uthman. Dia ni orang yang mengikut setengah-setengah ulama, orang yang kenal memeluk agama Islam, orang yang kenal atas muka bumi ni memeluk agama Islam. Mana awal benar patutlah dia tahu belakang pun. Dia tahu ni berkenaan dengan siapa, bila, tengah hari kau malam kau tahu belakang. Ni rujukan dalam tafsir. Mereka mempelajari Al-Quran dan makna-maknanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tak ada orang-orang tengah, tak ada. Sebab kalau ada orang tengah ni banyak kara pula kan. Kalau barang-barang jual di pulau lain dah banyak orang tengah, jadi mahal, tak ada pasar dah. Ni terus ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu kelebihan dia. Kalau ada lah dia tak erti, dia tidak faham sebab baru ni kita sudah bincang dah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Bizulmin tu dia tak jejak apa makna zulmin di situ. Sampai setengah-setengah tu jeri, sebab susah hatilah kalau lagu tu. Siapa dia yang tidak menganiayai diri dia sendiri, yang terlepas daripada dosa, sebab masing-masingnya semua kita ni tidak maksum. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat zulm di situ bukan dengan makna kezaliman biasa kita faham tu. Zulm di situ dengan makna syirik. Adalah ketika-ketika lagu tu, tapi tidak sama. Secara umumnya bahasa tu digunakan bahasa yang mereka faham jugalah. Mereka sangat cermat dalam mentafsir Al-Quran. Bahkan ada riwayat sahabat-sahabat tu kalau 10 ayat dia terima, hak tu dia hafal. Cuba faham, cuba gali apa di perbendaharaan Al-Quran tu, cuba gali, cuba tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amal tu. Bila selesai baru dia pergi kepada hak lain. Siapa setara tu cermatnya 10 ayat boleh faham mana, tak boleh faham sendiri tanya Nabi. Lepas tu amal tu, mana ada kaitan dengan amal buat. Itu cara sahabat faham Quran lagu tu. Perbezaan pendapat dalam mentafsir sesuatu ayat berlaku juga di kalangan sahabat, tetapi biasanya hanya pada lafaz sahaja. Beza itu pada lafaz, pada lafaz saja biasanya. Sebab kita lah, kalau kita bahasa Melayu ni, sebab kita kata
makan. Kalau bahasa raja dia kata santak makan jugalah. Beza begitu je, beza begitu. Kalau setengah-setengah orang dia kata tidur, setengah-setengah orang kata beradu. Itu beza lagu tu lah. Adapun perbezaan pada makna, maka itu sesuatu yang jarang berlaku. Tak ada siapa ke mereka jadi jauh sangat, jadi sehingga akidah tu pun jadi beza. Tak ada, serupa je, serupa. Kalau ada beza-beza sikit banyak pun serupa kita kata tadi lah, gitu je. Kalau kita nak banding dalam bahasa kita. Ada jalan penyelesaian yang terang jika berlaku perselisihan pendapat di kalangan sahabat dalam mentafsir Al-Quran. Dalam keadaan itu, pendapat yang lebih kuat harus dipilih dan diterjihkan. Dimaksudkan dengan pendapat yang lebih kuat ialah yang lebih dekat dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dinukilkan dengan sanad yang lebih sahih. Itu maksudnya. Jadi kalau ada beza, memang ada beza di kalangan sahabat tu. Tidak semua mereka sepakat tentang sesuatu perkara dalam mentafsirkan Al-Quran. Kadang-kadang ada beza. Bila ada beza tu, kita ada jalan penyelesaian. Tidak kata bila beza susah nak lagu mana. Tidak, ada jalan penyelesaiannya. Jalan penyelesaiannya iaitu kita tengok hak mana di antara dua pendapat, misalnya kita kata dua pendapat, hak mana lebih sesuai dengan hadis hak lebih kuat. Hak mana lebih sesuai pendapat dia tu dengan semangat Islam, ruh Islam. Kena ambil kira hak mana lebih sesuai dengan kaedah umum yang sudah diterima dalam Islam. Kita kena tengok situ. Tapi di situ ada perbezaan pendapat pula lah. Orang dia kata ni lebih kuat, dia adalah cara-cara dia tu masing-masing. Sebab itulah dia ada perbezaan pendapat tu, nanti kita akan sebutlah. Sebentar lagi kita akan sebut contoh-contohnya. Jadi ni nak sepintas lalu nak tahu hak ni dulu. Jadi boleh kita selesaikan kalau ijma' sahabat. Tu kena pakai lah, tak lagi lah. Ijma' sahabat, sepakat sahabat kata memang lagu tu, memang lagu tu lah maknanya. Kalau lagu tu tak boleh lah. Tak ada siapa pun khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah ni mazhab mana pun, tak ada khilaf dah kalau lagu tu. Mazhab mana tak sekira lah tidak ahli sunnah, tak sekira lah tu. Kalau kira ahli sunnah ni akan sepakat, semua terima. Kalau kita belajar usul fiqh kan, usul fiqh ni dia mazhab zahiri, dia tak pakai kias, dia tak terikat. Bukan makna dia tak guna akal, dia tu mesti guna belakang akal tu. Tapi kias dalam makna istilah usul fiqh tu dengan makna yang seluas itu dia tak pakai. Dan ijma' pun dia tidak pakai. Sebab tu jangan kita keliru. Setengah-setengah orang tu kata kena pakai pak ni mesti, kalau tidak pak ni tak betul. Jangan kata begitu lagi. Sebab ada ahli sunnah macam mazhab zahiri, dia tak pakai dengan arti pakai supaya orang lain lah. Kalau ijma' sahabat memang dia pakai ijma', tak semua angkat tangan. Kalau hak sahabat tidak ijma', tak mestilah terikat. Orang lain pun lagu tu juga, orang lain pun lagu tu juga. Masalah ijma' ni, cumanya orang lain kata ijma' orang lain selepas pada sahabat tu pakai lagi. Dia kata tak ada selepas sahabat tak ada ijma' ni, tak ada, sekat ijma' sahabat je dia je. Dia pakai juga ijma', tapi sekat tu, setakat tu je. Walau bagaimanapun kalau ijma' sahabat tak ada khilaf, zahiri sekalipun dia akan terima kalau kata ahli sunnah. Setelah itulah kedudukan sahabatnya. Ijma' mereka merupakan hujah dalam syariat. Inilah yang sebut ijma' dia tu hujah dalam syariat. Tak boleh kita nak langgar satu kali ijma' sahabat ni. Dia adalah hujah. Kalau kita tak boleh ke muka ayat Quran, tak boleh ke muka hadis, ada hujah ijma' sahabat, kena tunduk dah, semua kena tunduk. Tak boleh lawan. Kalau lawan hak tu nak gelak lain lah, lambat banget tak gelak lain. Jadi dengan sebab tu kena terima, semua terima hak ni. Sehingga puak-puak zahiri yang tak terima ijma' hak lain-lain, ijma' ulama selepas sahabat,
dia terima hak ni, dia terima. Itulah hak tak terima tak kira lah, hak sesat tu tak kira lah tu macam Syiah misalnya, dia tak terima ijma' sahabat ni. Kalau ijma' pun dia tak pakai, usahakan kalau tidak ijma'. Kalau ijma' dia tak pakai, tu tak kira dah tu. Ni kita kira ahli sunnah. Kalau ahli sunnah lah betul. Antara peribadi yang terkenal sebagai imam dalam tafsir Al-Quran di kalangan sahabat ialah 10 orang berikut. Apalagi hak lain ni, hak sahih lah, hak utama menjadi rujukan. Kalau kita baca kita tafsir, selalu kita akan jumpa pendapat demo ni menjadi rujukan. Sebab dia begini, kita kena faham dulu, sahabat ni siapa, lagu mana sahabat. Sahabat ni nantilah mana kalau nak kira termasuk dalam takrif umum dia. Seorang yang dah jumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi. Itu. Dia duduk jauh tak apa, duduk jauh, dia tengok Nabi daripada jauh tak apa. Ataupun tak tengok buta tak apa. Tak apa. Asalkan dia berjumpa dengan Nabi SAW dan dia berjumpa dalam keadaan dia Islam. Kalau suku Abu Jahal ke apa tu, Abu Lahab tu, dia jumpa juga tapi dia tidak Islam, tidak jadi sahabat. Sahabat ni Islam, tu syarat dia. Jumpa semasa Nabi hidup. Kalau orang jumpa sebab pada Nabi mati, dia mimpi, tidak jadi sahabat tu. Ataupun serupa dengan lain ni banyak benda, sibuk yaqazah, sibuk sana sini tu kan. Yaqazah di mana tidak mimpi lah, sedar begini. Jadi sahabat? Tidak juga. Jadi sahabat dia terikat dengan hak zaman Nabi dulu, ketika Nabi hidup. Ketika tu hak mana beriman dengan dia, sahabat lah. Walaupun sekali je jumpa dengan Nabi, sekali ya tengok apa jauh gitu, daripada jauh masa apa ni tu haji wadah tu kan, haji tahunnya ke-10 tu, ramah tu kan, sahabat puluh-puluh ribu daripada jauh tu tengok, sahabat dah tu. Jadi sahabat ni secara umumnya tu enggak banyak lagi hak perincian dalam takrif. Ulama-ulama panggil sahabat ni lagu mana. Sahabat secara umumnya lagu itulah, tapi dia ada pula lebih kurang tu pula, terutamanya hak lama, hak duduk lama dengan Nabi SAW, pergi perang sekali, tidur sekali, berjalan sekali, dia banyaklah perhubungan dia dengan Nabi SAW tu. Hak tu tentulah lebih daripada sahabat-sahabat lain. Tak sekali tengok daripada jauh gitu, tu tentulah lebih. Lepas tu hak duduk dekat tu pun dia tidak sama pula. Manusia ni, sahabat pun bukan dia manusia, Tuhan buat tak serupa orang ni. Dari segi tahap pemikiran tu, kecerdikannya, kebijaksanaan tu tak sama. Lepas tu tahap keimanan dia tu, kekuatan iman pun tak sama. Jadi antara satulah, jadi berbeza-beza. Kita kena pilih. Bukan semua sahabat ni alim dah. Setengah-setengah tu dia tahu kalau dia dengan Nabi saja hadis dia. Kalau nak kira lebih tahu hadis, lebih ingat hadis, orang kemudian banyak lagi. Sebab sahabat tu dia hanya meriwayatkan hadis, dia dengar Nabi, dia jumpa pun sekali ya, saja hadis. Tentulah tu tidak alim kita kata. Banyak perkara lagi orang tidak rujuk ke dia lah, orang tidak pergi tanya dia, sekadar tu ya. Tapi dari segi makam dia tu, kedudukan dia ni tinggi, sahabat ni mengikut kita lah, ahli sunnah tinggi. Jadi tak boleh nak lawan. Walaupun dia tengok Nabi sekali ya, apatah lagi kalau siang malam duduk berurusan dengan Nabi tu lagi lah. Kalau lagu tu sekali pun, kita dari segi i'tiqad ni, akidah, kita kira akidah ahli sunnah wal jamaah, tak boleh berasa lebih daripada sahabat. Tak salah mu'allim setara mana ke, itu dari sudut, satu sudut, dari sudut ilmu mungkin, dari sudut yang lain tak boleh banding. Dia tu lebih daripada kita. Adab kita dan akidah kita kena gitu dengan sahabat dia, kena gitu. Sebab apa? Sebabnya berapa banyak dalam Quran, dalam hadis, Allah SWT dan Nabi dia royak tentang kelebihan sahabat, royak tentang sahabat ni ahli syurga.
tinggi benar tu. Fahak dia royak tu bukan sebab orang lain royak. Orang lain tak boleh royak. Siapa-siapa ahli syurga. Imam Bukhari kau misalnya, hebat sekarang, dia boleh royak. Ni orang dia ahli syurga. Tak boleh. Tak pernah dia kata lagu tu. Imam Syafi'i hebat lah. Berapa juta pengikut dia. Dia tak boleh kata lagu tu. Dia tak boleh kata, bukan hak dia. Hebat setara mana. Sebab apa? Dan kita tak boleh percaya. Dia sendiri tu pun kita tak boleh. Cumanya sebagai orang Islam atas dasar umum, dia ahli syurga lah, orang baik lah. Gitulah. Tapi nak yakin, kita nak yakin tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada ayat Quran ataupun hadis royak dia tu ahli syurga. Tidak masuk neraka. Tak ada. Tapi kalau sahabat ni ada, bukan banyaknya tak kira. Kalau baca Quran jumpa semua lah. Kelebihan sahabat ni, Tuhan kata puak-puak ni lah puak-puak yang benar, puak-puak ni lah puak-puak yang berjaya, puak-puak ni lah puak-puak yang dapat petunjuk, puak-puak ni lah puak-puak ahli syurga, akan masuk dalam syurga, puak-puak ni lah puak-puak yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam. Kalau kita belajar hadis, seseorang perawi tu orang panggil perawi thiqah, perawi hadis sahih. Siapa dia kan? Dia sebab dia tu sifat dia tu molek lah. Dia tu tidak rajin pelawak, dia tu jauh, dia tu amanah, dia tidak diketahui melakukan maksiat secara terbuka. Tak ada lah benda tak molek tu. Ingatannya kuat pula. Dalam menghafal hadis tu dia boleh royak begitu, tak payah merujuk kepada kitab ke apa. Lebih dia tu. Jadi adalah ulama, beberapa orang kata dia ni orang bagus. Kita panggil kita panggil takdil. Dalam istilah dia panggil takdil. Beberapa orang mentakdilkannya, kata dia ni molek, kata dia ni gini-gini. Kita terima, jadilah hadis sahih, jadilah perawi sahih. Setara tu orang kata tu. Ni kalau Tuhan kata lah ke mana? Tuhan kata dia ahli syurga. Ahli syurga. Tak kata jauh ahli syurga. Takkan serupa dengan orang lain ahli syurga. Jadi sebab itulah kita tak lagi orang ahli sunnah. Kalau sahabat ya akad tangan saja. Akad tangan. Kalau sahabat akad tangan lah. Tak perlu tanya dia tu, dia ni lagu mana, orang jujur ke tidak, ingatan dia kuat ke tidak. Tak perlu tanya supaya orang-orang lain. Kalau orang lain kita tanya, dia ni dah ke tidak dengan orang ni. Dia kata dia ambil hadis daripada orang ni, ya ke? Kena tanya. Kalau selagi tak pasti, tak boleh buat keputusan tentang sesuatu hadis tu. Bila pasti memang dia jumpa, memang kedua-duanya orang baik, barulah kita kata sahih. Tapi kalau sahabat dia tak tahu nama dia apa tak apa, asalkan ada seorang tu dia kata pada Nabi SAW gini, seorang tu nama dia tak tahu, pun kita kena terima. Lebih lagi dia daripada orang lain. Sehingga ada kaedah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat-sahabat ni semua mereka adil berlaku. Dari segi kita nak terima apa-apa ajaran agama, tak payah soal. Tak payah soal. Dia ambil daripada siapa, tak payah soal. Macam Ibnu Abbas ni kan, saat ni kita sebut Ibnu Abbas ini tokoh nombor 2. Ibnu Abbas mati, meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah. Ibnu Abbas dia ni kalau mengikut Imam Ghazali di dalam kitab dia Al-Mustasfa, hanya terima hadis secara langsung daripada Nabi SAW, pak saja, pak hadis secara langsung. Gak hadis dia banyak beratus-ratus, beribu hadis dia hak ada dalam kitab. Jadi dia ambil dengan siapa? Hak dia cerita tu hak Nabi lah, hak Nabi lah. Kira-kiranya mengikut ulama. Kalau Imam Ghazali dia kata 4 lah. Kalau Ibnul Qayyim belah-belah tak sampai 20. Belah-belah. Hak tu hak dia terima secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak lain-lain ini orang panggil mursal sahabi. Dia ambil daripada sahabat lain royak ke dia. Bila dia cerita dia tak royak dah sahabat tu, dia tu royak semasa Nabi gini-gini. Gak orang tahu belaka, mungkin dia tak ada pada masa tu. Pada masa tu dia tak ada pun lagi.
mestilah dia tahu dia royak tu berdasarkan ayah dia ke misalnya, Abbas tu royak lepas tu, ataupun orang lain royak. Jadi dia tak sebut nama orang hak royak ke dia, tapi tentu orang tu sahabat juga, boleh pakai. Tetap pendapat dia, hak dia sebut tu tetap lebih daripada orang lain. Setara tu sahabat-sahabat ni. Hak lagu saat ni orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi ni seorang sahabat ambil cerita Nabi melalui sahabat lain. Sahabat tu dia tak sebut, dia tu royak Nabi begini. Padahal tentu dia tak ada dalam peristiwa tu. Hak lagu ni orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi ni kalau mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat terima berlaku, hujah berlaku. Tak boleh kita kata tak betul, tak terima, tak gitu gini, tak kena, tak boleh. Setara tu lah sahabat-sahabat ni, setara tu lah. Sebab tu lah kita tak boleh terima lalu kalau orang duduk main kritik-kritik sahabat, muduh ke sahabat, tak boleh. Cara tu dia ada masalah ni, orang ni ada masalah, ada niat tak betul. Sebab apa? Kalau hak ni macam hak zaman kemudian ni, hak mari melanda negeri kita lah, kita kata melanda negeri kita ni, faham Syiah dia kata tak molek sahabat, dia cari dia korek juga hak sepatutnya benda tu molek, jadi tak molek dia royak, boleh ke dia jadi tak molek. Hak lagu-lagu ni kena ragui, jangan duk tu era. Kalau tu era alamat lah tu, alamat tak molek. Alamat tak molek. Sebab dalam hadis ada sebut man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, kekasihku, sesiapa yang buat balah dengan wali aku istihar perang dengannya. Tuhan kata dalam hadis qudsi, aku istihar perang. Sahabat ni kita kena faham dulu, sebab ramai kadang-kadang bila kita kata tafsir Quran dengan asar sahabat tu setara mana, apa yang kita nak rujuk ke dia tu, kena faham ni. Wali ni kita tahu belakang tu wali, orang panggil tu wali dalam agama ni tersedar rakyat setinggi mana. Nombor satu dia tidak akan melebihi sekurang-kurang sahabat. Setara itulah sahabat ni. Hak paling kurang sahabat kita kata tengok daripada jauh Nabi tadi, tengok daripada jauh, tak ada kecek pun dengan Nabi, tak ada masa nak kecek. Hak tu ni tu wali hak nombor satu, tak boleh litah lagi hak tu. Setara itulah sahabat ni. Walaupun dia buta huruf, dia tak kerti baca, dia begitu gini, sebab apa kesan dia tu kan, tengok Nabi tu saja tu, kesan dia tu besar dalam hidup dia. Hak lagu tu sanggup mati selalu. Tu peliknya Nabi ni. Berkat Nabi tu bila orang tengok dia saja tu, belum lagi salah dengan dia, belum lagi tidur sekali dengan dia, belum lagi khidmat ke dia, hak tengok lagu tu dia sanggup mati kerana Islam. Ni sahabat ni, harta dia sanggup kurbankan untuk agama. Jadi dalam hadis tu sesiapa yang buat bala memusuhi waliku, aku istihar perang. Bila Tuhan istihar perang, nak menang mana kita lawan dengan Tuhan, nak perang dengan Tuhan, nak menang, tak ada jalan lah, ada jalan nak menang tu. Bila orang tu kalah perang dengan Tuhan, jadi lagu mana pelik-pelik lah, jadi kosih lah. Sebab tu kita boleh tengok orang yang memusuhi sahabat dia akan jadi mana perangai dia, pelik selalu. Tuhan buat dia tu jadi bodoh telajuk. Misalnya kita kata hak mudah je kita kata buat Syiah ni kan 10 Muharram tu tempat kita tak buat lah, tak, itu dia buat juga secara tertutup. Negeri-negeri lain dia ada, pas negeri orang putih pergi duk palu dada, pukul berdarah, belecet darah, katuk atas kepala. Gapo dia di agama kalau ni ajar, dia menyakiti diri dia tu, menyeksa diri dia, kononnya dengan cara lagu tu jadi lebih orang ni, jadi tinggi, makam dia tu jadi naik. Ya Allah, kalau lagu tu nampak lagu tu baru ni pokok tai pusat baru ni nak pekok kapadi tu dah.
Hak tu hak nasabah. Kalau hak tu tak apalah, dia tidak Islam, nasabah lah. Ni dakwah Islam lepas tu. Perangai tu tidak serupa dengan Islam. Kalau cara Islam tak ada nak mendekatkan diri dengan Allah ni dengan cara menyeksa diri sampai begitu mau, tak ada tu. Tak ajar lagu tu. Nabi tak pernah ajar. Bahkan Nabi marah. Ni amalan dia main-main tepuk dada. Ali, Fatimah, Hasan, Husain derah bunyi tu. Derah dia palu dada. Tak khabar lah berarak tu. Cuba kita tengok lagu ni kau cara orang Islam. Memang nampak pelik. Banyak perkara lah. Lepas tu perangai dia beri menipu, sehingga taqiyah tu jadi asas agama dia. Taqiyah ni menipu lah. Tak betul kecek. Jadi tak betul kecek tu jadi molek waktu tu. Cuba tengok. Yalah kalau lagu ni dia akan jadi pelik. Inilah hasil kalah perang dengan Tuhan. Hasil manusia kalah perang dengan Tuhan jadi lagu tu lah. Dia tak akan benar. Jadi gitu kedudukan sahabat ni. Sebab apa? Sahabat ni lebih lagi daripada wali. Kalau wali pun setara tu, orang biasa lah wali ni. Boleh kita usaha nak jadi tu wali ni, nak jadi nabi atau bolehnya. Jadi tu wali boleh biajuk perangai, bersihkan hati, ibadat kuat-kuat, lepas tu ikut cara nabi sungguh-sungguh, boleh jadi wali. Wali pun apa ni Tuhan kata setara tu. Kalau sahabat lagu mana? Jadi sahabat ni tak lagi lah kesimpulannya, sahabat ni bagi kita tinggi sangat ahli sunnah. Sebab apa? Yang kita kata gitu dari segi logiknya, dari segi akal. Kalau sahabat tu rebah, kita pukul dia. Sebab tu kita orang Islam ni bila tengok orang pukul sahabat tu, kena ragu Islam, ragu iman dia tu. Ya, orang mukmin tidak lagu tu. Sebab apa? Bahayanya akan sapa kita juga. Akan sapa. Kalau sahabat tu jahat, seperti dia kata sahabat ni tak boleh pakai, sahabat ni zalim, sahabat ni ubah agama. Dia kata ubah agama sahabat ni, baiki Quran lah, macam-macam. Sahabat rekod hadis lah. Kalau lagu tu bermakna Quran tempat rujukan nombor satu, kita tak boleh pakai. Sebab siapa yang bawa Quran tu kepada kita? Siapa? Itu masalahnya. Jadi dia pukul sahabat tu macam dia kerak, dia potong akar bagi sesuatu pokok. Nak hidup lagu mana? Tak akan hidup dah, mampu. Jadi dia potong situ. Tapi orang nampak dia kecek. Sekali-sekali kalau orang tak mengaji, memanglah kata yalah juga. Dia kata tidak ke sahabat ni bukan maksum, tidak nabi kan, bila tak maksum boleh jadi salah. Dia orang ikut tu. Jadi orang tak mengaji kan, dia yalah juga dia kata. Tapi kena fikir secara keseluruhan sahabat tu. Ni dia benci sahabat tu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tidak kata sahabat ni pendapat dia, kalau kita perhatikan lebih kuat hak ni nak banding dengan hak ni, sebab hak ni lebih sesuai, ada ayat-ayat Quran yang sokongan, lebih sesuai. Hak tu tak kisah, hak tu ni benci memusuhi sahabat. Jadi bila memusuhi sahabat tu, nombor satu sekali Quran, rujukan utama kita, sumber utama agama Islam, hak tu akan diragui. Memanglah dia duk kecek semua, sahabat-sahabat ni baiki Quran. Dulu sebenarnya dalam Quran ni berapa banyak tempat ada nama Sayyidina Ali, habisnya buat ke berapa sahabat, mana ada lah ni. Memanglah kalau tengok ni ada lagi, tak ada nama Sayyidina Ali, nama Fatimah ke apa, tak ada. Dia kata ni hak sahabat buat, jadi maknanya Quran yang ada ni tidak asli lah. Kalau tidak asli, suka kau orang lah kita kata asli, kita kata ni lah satu kitab yang terpelihara. Apa serupa dengan Bible ni, serupa dengan Taurat, serupa dengan Injil yang sudah diubah, dipesongkan, ditokok tambah oleh manusia, dia akan jadi gitu. Itu masalahnya. Nombor satu. Nombor dua, hadis tak boleh makan juga. Tidakkah hadis tu rujukan yang kedua? Jadi dia pukul hak asah, utuh habis Islam, utuh habis. Itu bahaya dia nya. Sebab tu tak lagi. Kalau pukul sahabat dia akan kena hak tu.
Maknanya hadis tak boleh pakai. Siapa yang bawa hadis kita? Siapa? Tak sekira dia kata ada lagi hadis kita melalui ahlul bait itulah. Dia bagi kau tu pula. Jadi susah lah. Yang sebenarnya tak boleh. Jadi maknanya sahabat-sahabat Nabi yang belajar agama, terima dengan Nabi ni, tak boleh pakai lah. Tidak jadi pintu. Kita tidak boleh masuk kepada Islam, tak boleh nak terima Islam melainkan daripada anak cucu Nabi saja. Apa begitu terhad? Kalau nak kutuk kan, dia tak sudah cara ke sahabat-sahabat lain pakai mengajar anak cucu dia. Ada tu. Orang lain nak mari tak boleh. Tak boleh masuk ke pintu lain. Dah, kena kod ni. Adakah gitu? Ya, orang tu orang ni duduk dengar, belajar dengan dia ajar orang tu orang ni. Ibnu Mas'ud kau siapa dia ajar Quran, dia ajar kau tu gadi tu. Lagu mana? Tentulah yang diajar tu kira-kiranya orang ni kemudiannya boleh ajar kepada orang lain. Kira sah juga. Boleh pakai juga. Jadi kalau kita terima sahabat ni tak molek, situ dua asas yang besar hancur. Pak ijma sahabat ni tak pakai dah, habislah. Sebab tu kata tak lagi. Jadi sahabat ni kita kena faham kedudukan dia nya setara tu lah. Walaupun kalau kita tengok sekali-sekali nampak meragukan, keliru, hak tu ubah dia penawar dia, tak ada lain, kena mengaji. Kalau mengaji jumpa tanya lagu mana ni, buat apa gini, selesai. Kalau tak mengaji memang banyaklah kekeliruan. Muka kita tidak hidup sezaman dengan dia. Zaman dengan kita banyak kita tak faham. Banyak kita tak faham. Apatah lagi zaman tu. Jadi nak ceritanya sahabat-sahabat ni, walaupun dia dari segi maqam dia sebagai sahabat tu memang tinggi, tapi dari segi ilmu dia, pengetahuan yang dia terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengalaman dia tak sama. Lepas tu hak semula jadi hak Tuhan buat manusia ni kan tak sama. Dari segi kebijaksanaan dia, cerdik dia tidak sama. Kalau tidak kan jadi alim belakang lah, jadi pandai belakang, bijak belakang lah. Sebab tidak sama tu lah. Jadi sahabat tu pun gitu juga menjadi manusia. Hak tu lah Nabi kata hakikat manusia ni, an-nasu ma'adinu kama'adinil dhahabi wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza faqih. Misalnya satu hadis tu, manusia ni Nabi kata serupa bahan galian yang terdiri daripada emas dan perak. Khiyaruhum fil islam, khiyaruhum fil jahiliyah, hak yang terpilih semasa jahiliyah, khiyaruhum fil islam, hak itulah juga yang terpilih semasa Islam. Maknanya tak apa dah, bila dia Islam, idza faquhu, bila mereka itu faham, reti, dia akan jadi baik juga. Orang asal dia bakat dia tu memang istimewa dah semasa jahiliyah. Bila dia masuk Islam, bakat tu dia tidak tinggal, kelebihan dia. Kalau dia kuat ingatan semasa jahiliyah, masuk Islam pun kuat apa dulu. Cuma kalau dulu dia ngapa agama lain, dia ngapa syekh-syekh jahiliyah, hak ni dia ngapa hadis, dia ngapa Quran, itu ya bezanya. Tapi bakat asal tu tetap sama. Begitu juga bakat kepimpinan, macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Muawiyah, macam Abdul Rahman bin Auf. Itu semasa jahiliyah tu dia pemimpin dah. Memang orang hormat dah dia sebagai pemimpin. Bila dia masuk Islam, bakat dia tu teruslah masuk. Cuma dia buat kerja Islam. Jadi nak ayat Nabi, nak ayat ni, barang logam ataupun bahan galian sama ke nilainya? Tak sama. Emas dengan perak tak sama harga dia. Besi kau harga lain lagi tak sama. Jadi begitulah juga manusia ni, dia tidak sama. Nabi royak dah tu. Jadi sahabat dia pun gitu juga, tidak sama. Bila tidak sama, itulah yang jadi. Orang ni ada ilmu banyak, orang ni ada ilmu sikit. Kalau ada ilmu banyak, itulah dirujuk. Bila-bila masa lagu tu sama, lagu tu lah. Kalau ada ilmu banyak, itulah orang rujuk. Jadi dalam masalah tafsir ni 10 orang sahabat yang utama. Dalam hak 10 ni, hak paling masyhur dan hak paling banyak tafsiran dia 2 orang tokoh, iaitu Ibnu Mas'ud dan yang kedua ialah Ibnu Abbas.
Itu sebab kita sebut pada muka surat 6 tu, cuba tengok muka surat 6. Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah di zaman Sayyidina Uthman, dan Abdullah bin Abbas meninggal dunia pada tahun 68. Maknanya 36 tahun selepas daripada Ibnu Mas'ud mati, Ibnu Abbas ni duduk hidup lagi. Biasalah dia, biasa. Dia jak kecil lagi, orang hak lebih ni kan, dia bakat dia nampak masa kecil lagi, bakat dia tu nampak masa kecil lagi. Ibnu Abbas ni walaupun dia muda, semasa Nabi SAW meninggal dunia tu dia dekat-dekat nak balik, tak balik lagi. Kalau kita katalah balik ni 15 tahun, maknanya dalam 14 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi dia hanya sebab kata tak adil lah, terima daripada Rasulullah secara langsung sikit sangat. Lepas tu apa ya jadi orang pelebih dia begitu mon. Sehingga kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i ni, di kalangan sahabat rujukan utama dia Ibnu Abbas. Rujukan utama dia dalam fiqh Syafi'i ni di kalangan sahabat, bila pergi dia pergi kepada Ibnu Abbas. Gitu. Dia pergi kepada Ibnu Abbas. Dengar kan tidak belakang ya? Bapa ni tak bunyi ni pula ni. Tak dengar di belakang kan? Boleh. Waktu boleh. Tak boleh lah. Boleh dengar kau kalau kecil belakang tak dengar, jauh-jauh tak dengar. Gua ni tak ada, gua ni tak ada inhaler. Tak ada. Lama ni nak tunggu ni, lama masa ni. Ekon jalan. Wah, tak apa. Ni ada. Pada lama kena tunggu.